Sekarang cuaca di Langkahan kering dan panas. Jadi di hadapan tuan-tuan, yang tuan-tuan sedang tengok sekarang adalah sisa balak yang dibawa oleh bah banjir pada November tahun lalu, di mana sisa balak ini sudah mula diambil oleh pemerintah dan tinggal saki-baki yang memberikan kesan yang sangat berbahaya pada bila-bila masa, yang boleh memberi kesan sangat hebat kepada penduduk tempatan yang tinggal berdekatan, tidak jauh daripada sisa balak. Kalau tuan-tuan tengok, di sini kita ada madrasah, kita ada rumah-rumah. Ini semua rumah. Dan ada sebahagian rumah yang diperbuat daripada kayu. Bila-bila masa, kayu-kayu yang berada di hadapan tuan-tuan ini boleh menimbulkan api yang marak, yang boleh memusnahkan sebahagian besar daripada kampung ini, di mana bencana itu kita harap tidak berlaku. Jadi hari ini kami berada di Langkahan untuk memberikan sedikit bantuan di sini, dan kita tengok sedikit sebanyak apa yang kita boleh buat di kampung ini. Wali, ini anak wali kita, anak yatim ya. Ya, semoga Allah SWT berkati mu, mak. Semoga Allah SWT menjagamu, nak. Ya. Belajar kasih di pondok-pondok lah, bagus pesantren kamu. Sekarang di sekolah biasa. Dahsyatlah suasana ni. Setelah berapa bulan bencana banjir di Aceh, kini suasana debu ya Wali. Dan sebenarnya suasana debu ni memberi gambaran yang sedikit bahaya lah untuk penduduk, di mana penyakit boleh datang pada bila-bila masa. Sangat bahaya kawasan berdebu ni untuk penduduk tempatan, terutamanya kanak-kanak. Kerana keadaan berdebu ini boleh membawa penyakit. Petang ni kita berada di Balai Islam Balai Islam Miftahul Jannah. Malam ini saudara-saudara kita kat sini akan adakan majlis perpisahan. Majlis perpisahan tu sempena nak menyambut Ramadan selalunya. Jadi bila nak sambut Ramadan, maksudnya pengajian dihentikan. Bila pengajian dihentikan, diadakan acara lomba. Antara pertandingan yang ada, pertandingan apa? Lomba apa aja tu? Lomba azan. Pidato. Kita ni Ustaz Syukri, Abang Ayub yang menguruskan pondok di sinilah. Azan, pidato lagi. Hafalan ayat pendek. Hafalan ayat pendek untuk anak-anak dekat sini. Jadi kebetulan kami datang di sini. Wali aurat wali. Masuk YouTube aurat ni. Ni masuk YouTube ni Wali. Kebetulan kami datang di sini. Kebetulan malam ni diadakan acara perpisahannya. Jadi kami rasa setelah bincang dengan Ustaz Syukri dan juga Abang Ayub ni, kita rasa mungkin kita nak kasih sedikit biaya lah. Nak top up hadiah untuk anak-anak yang ikut lomba di sini. Ada 27 orang peserta, yang 12 orang pemenang. Jadi insyaAllah lah kita dah keluar sekejap, kita tengok apa yang kita boleh bawa. Nanti kita datang sini. Malam ni kita turut serta acara lah, insyaAllah. Hari ni 14 hari bulan Februari 2026. Di Aceh masih belum pulih. Sama sekali masih belum pulih. Keadaan di sini sangat berdebu. Bila kereta lalu je sangat berdebu, dan debu ni memberi kesan kesihatan kepada penduduk di sini.
Di belakang tadi tu ada pondok di mana malam ni akan ada majlis pisahan, iaitu program Adik Ambang Ramadan. Rakyat kat sini dah mula membina rumah untuk meneruskan kehidupan. Mana nak larat, dah hampir 3 bulan tinggal di tenda-tenda. Ada yang bina rumah daripada cement board dan ada yang bina rumah daripada kayu. Kayu-kayu ni diambil daripada kayu yang hanyut. Yang hanyut di hadapan kita ni. Lalu dimesin. Dan inilah kayu yang dibuat rumah. Dianggarkan kos satu rumah ni sekitar RM5,000. Di mana upah untuk jadikan dia kayu papan harus dipotong cantik lah daripada kayu balak. Daripada kayu balak yang sebegini nak dipotong betul. Barulah daripada kayu ni boleh dibuat rumah. Jadi kos pemotongan tu dipanggil upah orang datang. Kemudian diperlukan juga zinc. Barulah jadi sebuah rumah yang standard. Maka inilah keadaannya. Sepertinya kayu balak ni turut melalui kawasan ni. Tengok dahsyat. Kayu-kayu sebesar ini dibawa arus banjir. Kalau kita tengok ada beberapa tempat yang dah disimen. Yang ada di simen ni bakal didirikan rumah di sini. Kayu-kayu balak yang sampai di kampung ini, di Langkahan ini, kayu-kayu yang mempunyai nombor 501, 502, 503, 504. Assalamualaikum Bu. Seolah-olah kita sekarang ni berada di kawasan pembalakan. Kayu-kayu semua tersusun. Dan inilah hasil rumah yang dibina oleh penduduk tempatan di sini. Rumah daripada kayu-kayu balak yang hanyut. Akhirnya jadi rumah dengan kos RM5,000. Alhamdulillah, kita rasa panjang lagi perjalanan balak tu. Jauh lagi balak ni. Terlalu luas dan terlalu dahsyat bencana yang hadir untuk saudara kita dekat Aceh. Petang ni kita nak ikut Wali, anak yatim kita ni, untuk pergi ke rumahnya. Sajalah jalan-jalan sementara tunggu program petang ni. Jadi kamu pergi sekolah hari-hari? Ya, Pergi sekolah naik apa? naik mobil. Naik mobil? Ya, Oh, kamu ada mobil? bukan mobil itu, mobil tu. Mobil kayak gini. Oh, motor. Ya, motor. Motor. Oh, siapa hantar? Aku bawa. Engkau bawa sendiri? Ya, bukan motor. Betul? Ini Honda. Honda. Kereta. Kejap lagi kau tunjuk kat aku, boleh? Ya. Itu kereta kayak itu. Oh. Kenapa kau tak bawa pergi sana? Bawa, enggak ada minyak. Tak ada minyak. Enggak ada minyak. Jom aku isi minyak, jom. Sakit. Ha? Sakit dia. Sakit. Ya, Motor Honda tu sakit. ya udah. Sekarang kita dah sampai ke rumah adik wali kita. Ya, ni adik wali bersama dengan keluarga dia. Ha. Ini cucu wali. Ini anak saudara, cucu. Cucu. Ini nenek. Nenek wali. Punya nama pegang kanyo nenek wali. Ini rumah ni rumah sementara, diberi kerajaan kan? Diberi kerajaan. Kalau dekat kawasan ni, yang dekat-dekat ni kita ada 3 buah rumah. Ini saudara semua? Keluarga semualah kan? Ada 3 buah rumah. Nenek itu bibi. Yang ini, tapak simen ni, kalau nampak tapak simen ni rumah asal. Asal mak aku. Rumah kakak. Rumah kakak yang dah hilang lah. Ya. Dah hilang lepas bencana banjir. Ya. Habis sekarang hilang habis ha? Habis semua enggak tahu di mana.
Habis. Hilang habis. Kali tak semua kali tak. Okey, jadi di samping Wali dengan keluarga dia, kita ada seorang kakak. Kakak yang kat dalam tu, yang tudung warna pink tu. Dia ada anak OKU. Yang kalau bahasa Malaysia panggil bisu. Tapi bisu sini kan. Orang Malaysia panggil bisu. Tak dia bercakap. Dia dengar boleh, tapi bercakap tak boleh. Jadi petang-petang ni kakak dia hidangkan kita TO lah. Dengan biskut keluarga Wali. Dan sayangnya rumah ni dia tak ada tandas. Orang Indonesia panggil WC, tak ada WC. Orang Malaysia panggil tandas. Di rumah ni tak ada tandas. Semua rumah tak ada tandas. Semua rumah tak ada tandas. Jadi buang hajatnya di dalam hutan. Betul? Kemudian kalau kita perasan, tiang elektrik tu masih tak ada tali elektrik. Jadi ke semua rumah di sini masih belum ada elektrik. Tak ada percayaan. Jadi yang ada sekarang ni ada satu lampu yang dikuasakan oleh solar lah. Dah ada lah di sini. Ikutkan orang kampung di sini sebelum ni kerjanya koko, sawit, pertanian. Jadi sekarang ni dah tak ada kerja. Pokok pun dah hilang kan? Pokok pun dah hilang. Dibawa oleh coklat tu orang Malaysia panggil koko rasanya. Dia buah orange kan? Sini pakai koko Di sinilah sedikit sebanyak kehidupan saudara kita di Aceh. Langkahan. Desa Degembak. Desa Gerumbak. Kecamatan Suping. Dusun Mati Suping. Pi Gedembak, dusun Mati Suping. Yang di Melazah Pantai Rusik. Oh, itu dusun lain-lain? Ya. Oh, ya ke? Ada 4 dusun. Ada 4 dusun di sini. Ikan dusun ini. Ikan tu yang mana? Ini. Boleh lah, boleh. Gambar yang Abang kira je, tak apa. Boleh. Oh, keropoknya tu bentuk ikan. Okey. Jadi gede sikit lah. Petang ni kita belanja anak-anak Aceh makan aiskrim. Unik lah, dia punya keropok dia bentuk ikan. Bentuk ikan. Tadi yang untuk yang apa? Berapa limbang ah? Setiap anak-anak yang ikut perlumbaan pertandingan ni akan dapat hadiah lah. Ada hadiah yang jatuh pula. Alright. Terima kasih kami ucapkan. Jadi ini penyampaian hadiah kepada semua peserta lah. Termasuk yang tak menang pun diberi hadiah. Sumbangan daripada sahabat-sahabat lah untuk anak-anak di Aceh. Luar biasa sumbangan daripada tamu Allah. Terima kasih yang sangat lambung kepada tamu Allah, ustaz-ustaz yang berasal dari Malaysia telah membantu kesuksesan acara kami dan menyiarkan agama Islam di bumi Aceh. Terima kasih yang sangat lambung. Cukup. Allah di hatinya, nama Allah di lidahna, nama Muhammad sangat cinta lenga Nabi, syafaat Nabi ura akhirat. Allah sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina
Kamu ya Tuhan makmur yang berwujud segala-galanya. Kasih kamu yang pimpin jabut negeri tersebut tak sia-sia. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ini kita ada 5. Ni untuk ibu-ibu. Jadi malam ni ibu-ibu yang ngikut antar anaknya ke pengajian taklim malam ini dapat telekung. Iya. Ini telekung Malaysia ni. Ibu-ibu yang tak datang malam ni dia tak dapat. Kerana tak datang. Kasih ibu-ibu dulu. Selamat berpuasa ya ibu-ibu. Ya, selamat berpuasa. Mana? Ya, nanti ibu yang datang. 15 lagi. Gurih mandum. Gurih mandum. Naik water petas kadang foto bersama. Alhamdulillah. Okey ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebelum ini, misi kami malam ni adalah untuk menyerahkan lampu solar, lampu yang dikuasakan oleh cahaya matahari. Jadi kenapa kita serah waktu malam? Sebab yalah, dia keterbatasan maklumat. Kadang-kadang ada orang dia dah ada lampu, dia kata dia tak ada lagi kan. Jadi pada waktu malam ni kita lebih dampaklah yang tak ada lampu, rumah dia ternyata memang gelap seperti mana dekat belakang ni. Rumah dia sangat gelap. Sedangkan memang kita bersama dengan anggota keselamatan, AJK Keselamatan Kampung lah. Dia kata rumah ni memang tak ada lampu, jadi kita serahkan lampu. Jom. Cari dulu. Ada baby. Berarti udah dibilang caranya ya. Pakainya. Ini nanti di luar biar dicas pakai matahari. Ini kan pakai baterai, dalamnya ada baterai. Dicas gitu. Cuman kabelnya agak kurang panjang, 5 meter. Cuma 5 meteran aja. Nanti sambungnya kemari pakai wire-nya kan. Ini. Gitu. Sambung ada itunya kan bawah tuh. Gitu. Gitu. Ini remote-nya. Nanti kasih satu lagi. Pakai itu juga. Kayak cas ya. Cas pakai matahari juga. Ini apanya ya? Panelnya. Ini tempat casnya kan. Masih nunggu dibawa sama mobil. Oh, untuk air bersih ya? Untuk air minum. Oke. Ini sama juga nih, pakai itu surya juga. Ini lampunya. Coba pegang. Ini remote-nya. Ini kayak tadi nih panelnya. Nanti bapak tahu lah kayaknya ya. Mana lagi? Kena bersama lah. Ya, udah itu. Oh, ringgit punya Ya. Malaysia. Ini kan barusan pulang dari sana. Oh iya kah? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Okey bang ya. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa ya Bu. Assalamualaikum.
Jadi alhamdulillah tadi telah selesai program perpisahan Ramadan. Program perpisahan di mana program perpisahan pengajian di Balai Islam ni lah, di mana anak-anak yang sebelum diorang dah habis belajar, sebelum diorang bercuti pada bulan Ramadan, diadakan pertandingan dan mereka yang menang, alhamdulillah kita taja diorang dengan beberapa hadiah. Tadi diadakan sedikit majlis, ada sedikit tausiah. Jadi malam ni kami bermalam di balai pengajian ini. Ini keadaan di balai pengajian. Bermalam di sini. Kita ada yang tak ada sleeping bag, tidur dalam kelambu. Kita tidur dalam bedding lah malam ni. Ya, Ustaz Syukri ya. Tu Ustaz. Jadi satu perkara yang nikmat lah bila kita menyertai misi-misi kemanusiaan. Kita berada di ground zero di kawasan bencana, supaya hati kita, jiwa kita turut bersama dengan masyarakat. Mungkin bantuan yang kita nak kasih ni mungkin tak banyak, tapi inilah satu apa kita nak maklumkan kepada mangsa-mangsa yang sebenarnya kita bersama dengan mereka. Jadi itulah, kalau kita lihat di Balai Islam ni banyak perkara. Kalau tengok di Shilling pun tak ada. Ni atas ni. Tadi sempat Ustaz Syukri pun maklumkan yang mereka perlukan Shilling. Shilling. Kemudian mungkin kita boleh, banyak benda lah yang kita boleh baik pulih bangunan Balai Islam ni. Di mana di Balai Islam ni kita ada 70 orang pelajar yang yuran mengaji dia hanya sekitar RM10 sebulan. Dan guru-guru dia, gaji guru-guru dia, allowance guru-guru dia sangat kecil lah, yang dibayar oleh kerajaan. Yang lainnya RM10 tu hanya untuk menampung elektrik, air dan seumpamanya. Jadi inilah progres di mana guru-guru yang mengajar kat sini bekerja seikhlas hati untuk menghidupkan Al-Quran, untuk menetapkan pada diri anak-anak di kampung ini dengan Al-Quran. Jadi saya rasa itu saja mungkin perkongsian pada blog kita pada malam ini. Untuk video yang seterusnya mungkin kita akan kongsikan beberapa lagi misi-misi kami yang untuk hari-hari yang mendatang. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan like, follow dan share. Jarang aku cakap benda gitu kan, tapi ya, buat konten kena buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.